Ramai yang bertangguh bila nak mula simpan emas. Katanya nak tunggu harga emas turun, nak tunggu harga emas murah. Bila tanya nak beli berapa gram, rupanya bajet sekadar RM100 ataupun sekadar 1 gram. Saya nak bagi tahu tuan-puan yang sangat tidak berbaloi kalau kita nak tunggu harga emas turun sebab nak jimat RM2-3 sahaja. Sebab akhir sekali bajet untuk beli emas itu pasti akan terguna. Akhirnya emas pun tidak dapat, duit pun entah ke mana. Melainkan kita nak beli item-item yang besar seperti ini. Nak beli 1 kilo, nak tunggu harga emas murah. Yang ni baru sesuai. Sebab kalau 1 gram jimat RM2, beli 1 kilo boleh jimat RM2.000. Lagipun kalau kita bajet rendah RM100 ataupun sekadar 1 gram, duit pun memang kita nak simpan untuk 2 tahun ke atas. Maka cara yang terbaik adalah terus sahaja bermula. Keajaiban akan bermula bila kita start menabung emas. Jadi boleh like video ini tanda tuan-puan faham. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di public gold, boleh klik link di bio, saya akan bantu sebaiknya.